Hai, apa khabar semua? Selamat datang. Okey, untuk perkongsian kali ni, jom kita sama-sama terukai satu topik yang sangat penting, iaitu dunia komunikasi anak-anak autistik. Kita akan cuba faham kenapa ya cara mereka berkomunikasi tu nampak lain sikit, dan yang paling penting, macam mana kita sebagai ibu bapa, penjaga atau kawan boleh bina jambatan untuk betul-betul berhubung dengan mereka. Kenapa anak saya macam tak sama macam budak lain Soalan ni kan mesti selalu bermain-main dalam fikiran ramai ibu bapa. Kalau anda pun pernah terfikir macam ni, percayalah anda tak keseorangan. Dan itulah sebabnya kita ada di sini hari ni. Kita nak cari jawapan dan mungkin sedikit ketenangan bersama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan perkara paling asas. Ini penting sangat. Perkembangan bahasa anak autistik ni bukan lambat atau cacat. Cuba bayangkan macam ni. Ia macam satu sistem operasi yang berbeza. Macam Windows dengan Mac. Dua-dua berfungsi dengan baik, cuma cara operasinya lain. Bukan rosak tau, cuma lain. Dia ada jalan dia sendiri, ada peraturan dia sendiri. Jadi apa bezanya? Macam ni, kebanyakan kita belajar bahasa secara analytical. Maksudnya, kita kutip satu-satu perkataan. Mama, bola, lepas tu kita gabung. Nak bola. Macam susun blok Lego satu-satu. Tapi, ramai anak autistik ni mereka adalah Gestalt Language Processor. Apa benda tu? Senang cerita, mereka tak kutip perkataan. Sebaliknya, mereka rakam satu ketul frasa terus. Macam dialog dari kartun atau lirik lagu, mereka guna seluruh ketulan tu sebagai satu unit komunikasi. Lepas tu barulah perlahan-lahan mereka belajar pecahkan ketulan tu jadi perkataan-perkataan kecil. Terbalik kan? Inilah yang membawa kita kepada konsep ekolalia atau tabiat mengulang-ulang. Dulu orang ingat ini tabiat yang pelik atau tak ada makna, tapi sebenarnya tidak. Ekolalia tu adalah cara mereka berkomunikasi guna ketulan bahasa yang dah mereka rakam tadi. Jadi bila anak ulang dialog dari TV, itu bukan dia main-main. Itu mungkin cara dia nak cakap dia gembira atau dia nak benda yang sama macam dalam cerita tu. Setiap skrip tu adalah satu percubaan yang genius untuk berhubung. Okey, sekarang kita masuk bab yang sangat-sangat penting. Pertuturan lawan komunikasi. Bunyi macam sama, tapi tak. Faham beza dua ni boleh ubah terus cara kita pandang anak kita. Pertuturan ni, senang cerita, adalah bahagian teknikal. Ia pasal macam mana mulut, lidah, peti suara kita bekerja untuk keluarkan bunyi dan sebut perkataan. Ia adalah alat. Komunikasi pula, ini adalah matlamatnya. Ia adalah tentang mesej yang nak disampaikan. Tak kisahlah guna perkataan ke, guna isyarat tangan ke, tarik baju kita ke, tunjuk gambar ke, semua tu komunikasi. Jadi ingat ya, komunikasi tu jauh lebih besar maknanya daripada sekadar boleh bercakap. Cuba kita tengok jadual ni. Ia tunjukkan dengan jelas betapa berbezanya bahasa kita. Orang neurodivergent selalunya sangat terus terang, literal. Kalau dia tak suka, dia cakap tak suka. Kita pula yang neurotypical ni banyak guna kiasan, sindiran. Isu pandang mata pun sama. Bagi kita, itu tanda hormat. Bagi mereka, ia boleh jadi sangat tak selesa. Poin dia kat sini, bukan siapa betul siapa salah. Tapi ini adalah dua budaya komunikasi yang berbeza. Tugas kita, jadi penterjemah yang hebat. Okey, kita dah faham sikit sebanyak tentang kenapa ia berbeza. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling praktikal. Bagaimana kita boleh tolong. Kita akan buka toolbox komunikasi dan tengok apa alat-alat power yang ada. Alat pertama yang kita akan tengok ialah AAC. Bunyi macam teknikal sikit kan? Ia singkatan untuk Augmentative and Alternative Communication. Senang kata, ia adalah apa-apa saja cara komunikasi selain daripada bercakap. Selalu sangat saya dengar orang risau, nanti kalau guna AAC, anak saya jadi malas bercakap. Tolong, itu mitos semata-mata. AAC bukan tanda kita dah putus asa. Sebaliknya, ia adalah penyelamat. Bayangkan, ia macam mikrofon untuk suara yang terperangkap. Bila anak boleh sampaikan apa dia nak, rasa kecewa dia berkurang, tantrum pun kurang. Dan yang paling best, bila tekanan untuk bercakap tu hilang, selalunya ia akan buka jalan untuk pertuturan lisan pula berkembang. Dalam keluarga AAC ni, ada satu sistem yang sangat terkenal dan berstruktur, namanya PECS atau Picture Exchange Communication System. Ini adalah satu kaedah yang sangat sistematik, langkah demi langkah, untuk ajar asas komunikasi. Apa yang best pasal PECS ni ialah strukturnya. Nampak tak? Ia ada 6 fasa. Ia bermula dengan sesuatu yang sangat mudah difaham. Anak bagi kita gambar biskut, kita bagi dia biskut. Simple.
Lepas tu, ia akan ajak anak untuk jadi lebih berdikari, pilih gambar. Dan akhirnya, bina ayat macam, saya nak biskut. Dari situ, ia berkembang lagi sampai anak boleh guna gambar untuk komen pasal benda sekeliling. Sangat bijak kan? Okey, alat seterusnya dalam toolbox kita ialah sokongan visual. Ini memang game changer sebab ramai individu autistik ni adalah pemikir visual yang sangat kuat. Mereka faham dunia melalui gambar. Contohnya apa? Macam-macam jadual visual untuk tunjuk apa nak buat lepas ni. Jadi tak adalah anak risau lepas ni nak buat apa. Kad gambar untuk label barang-barang dalam rumah. Ada juga first then board atau papan mula kemudian. Mula-mula siapkan kerja sekolah, kemudian boleh main iPad. Ini semua alat-alat mudah tapi impaknya besar. Ia bagi struktur dan kejelasan dalam dunia yang kadang-kadang rasa huru-hara bagi mereka. Jadi, kita dah ada alat-alatnya. Sekarang, jom kita tengok strategi pula. Benda-benda kecil yang kita boleh buat setiap hari tapi boleh bawa perubahan yang besar. Strategi nombor 1. Ringkaskan bahasa kita. Daripada kita cakap panjang berjela, adik cepat sikit, kita dah lambat ni pergi ambil kasut kat rak tu sekarang, cuba cakap macam ni. Jom, pakai kasut. Atau, kasut, jom. Pendek, jelas dan fokus pada kata kunci. Ingat, less is more. Yang kedua, ikut minat dia. Kalau anak kita tengah obses dengan dinosaurus, jangan paksa dia belajar pasal buah-buahan. Sebaliknya, kita yang masuk dunia dinosaurus tu. Wow, T-Rex besar, Brontosaurus makan daun. Gunakan minat mendalam dia tu sebagai pintu masuk untuk kita bersembang dan ajar bahasa. Yang ni mungkin yang paling susah untuk kita buat, tapi paling power. Berhenti dan tunggu. Lepas kita tanya soalan, jangan terus jawabkan untuk dia atau tanya soalan lain. Diam. Bagi dia masa. Kira dalam hati sampai 10. Otak mereka perlukan masa lebih sikit untuk proses apa yang kita cakap dan untuk hasilkan jawapan. Kesunyian tu bukan tekanan. Ia adalah satu jemputan. Dan akhir sekali, hargai setiap percubaan. Tak kisahlah dia cuma keluarkan bunyi atau dia tarik tangan kita atau dia tunjuk gambar guna AAC, raikan. Tunjukkan yang kita faham mesej dia. Oh, adik nak air ya? Okey. Bila kita hargai usaha dia, keyakinan dia untuk berkomunikasi akan makin bertambah. Kata-kata ni memang kena pegang betul-betul. Sabar dan konsisten. Perjalanan ni bukan lumba lari 100 meter, tapi ia macam larian maraton. Setiap langkah kecil, setiap kejayaan yang nampak remeh, itu semua adalah kemenangan besar yang patut kita raikan. Okey, kita dah bincang pasal teori, pasal alatan, pasal strategi. Sekarang, jom kita undur sikit dan fikir balik. Apa sebenarnya matlamat akhir kita? Kalau ada satu saja benda yang saya nak anda ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Tolong ubah matlamat kita. Bukan lagi nak kejar pertuturan yang lancar, tapi kita kejar dan raikan setiap detik perhubungan. Bila anak pandang mata kita, bila dia tarik tangan kita tunjuk sesuatu, bila dia guna gambar untuk cakap dia nak mainan, itu bukan lagi sekadar percubaan. Itu adalah kejayaan. Itu adalah komunikasi dan kita kena raikannya. Jadi saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir untuk direnungkan. Macam mana agaknya kalau kita berhenti risau pasal berapa banyak perkataan yang anak boleh sebut dan sebaliknya kita mula kira berapa banyak detik perhubungan yang kita ada. Berapa kali kita sama-sama ketawa, berapa kali kita rasa selesa bila duduk diam-diam sebelah dia, berapa kali kita faham apa yang dia rasa tanpa sebarang kata. Bila kita mula buat macam tu, kita akan perasan komunikasi tu dah lama wujud. Ia sentiasa ada di sekeliling kita.